Okey. Siap lah kita balut pakai selotip apa, selotip white tape tu. White tape lah, black tape. Kita dah settle pakai black tape. Okey. Kita akan masukkan lah, nanti aku tunjuk hasilnya lah, okey. Kita dah buat wiring sorok lah. Orang cakap tu sorok geli-geli orang cakap kan. Tengok ni. Hasilnya lah. Okey. Boleh lah buat ada-ada kan, daripada apa, serabut tadi, wiring, kabel semua kat atas. Sekarang kabel pun kita lalu bawah dah. Okey, kita lalu bawah. Jadinya macam inilah hasilnya. Okay, settle kita pusing injektor Injektor je kita pusing ke bawah lah. Daripada atas ni, buka skru 2 ni. Okey, tarik sikit dia punya rail injektor ni ke atas, lepas tu kita pusingkan dia ke bawah. Okey, jadinya sekarang ni wiring semua aku dah lalukan ke belakang. Nampak kemas kan? Lepas tu yang wiring untuk TPS ni aku lalukan ke bawah sini. Naikkan ke belakang. Okey. Kalau boleh kita buat jangan dia tegang sangat lah. Kita buat relax, santai-santai Nanti yang ini nanti aku akan bertaik lah ke belakang sini. Jadi sekarang ni dekat sini nampak kemas lah. Kan? Nampak macam tak ada wire. Cun-cun. Okey. Sikit nanti aku pasang semua ni. Nanti kita tengoklah videonya.